apa guys? Premium. Ini untuk korang. Premium gila. Nampak warna dia memang nice gila. Nampak garang gila nak mampus. Okay. Dekat hadapan saya ini adalah B320i. Okay. Model tahun 2014 korang. Walaupun 2014 korang tengok memang padu gila. Okay. Memang nampak macam baru punya. Premium. Dia punya color tu memang premium. Bak kata Fendi Mojo, apa? Hitam itu premium korang. Memang fully hitam. Korang boleh nampak. Belum lagi kalau korang tengok interior dalam memang lagi padu. Okay. Alright. So bahagian luar sahaja pun dah nampak macam sporty. Nampak garang gila nak mampus. Apa lagi dalaman dia kan? Alright. Jom kita tengok bahagian dalaman pula. Wow. Okay. Bahagian dalam dia memang padu gila korang. Walaupun model 2014 tapi interior dalaman memang masih nampak nice gila. Okay. Nak cakap pasal kos untuk bina. Bukan untuk bina. Untuk buat kereta ni tak payah cakap. Owner dia dah siap pasang semua benda korang. Korang kalau dapat kereta ni, korang memang akan dapat barang yang memang baik lah. Saya cakap dengan korang. Tengok. Owner dia siap pasang ni. Owner dia siap lagi tukar macam-macam korang. Nak senaraikan apa yang dia tukar memang banyak sangat. Okay. Kalau korang dapat kereta ni pun memang korang tak perlu buat apa dah. Okay. Korang akan dapat barangnya memang baik gila saya cakap korang. Okay. Untuk BMW ni korang tengok mileage dia hanya 124,000 km korang. Okay. Dia ada pedal shift kat sini. Ni ada sikit infotainment dia pun masih baik. Masih berfungsi dengan saya cakap masih berfungsi dengan okey lah. Masih berfungsi dengan baik. Tak ada tak ada lag apa semua. Korang boleh gunakan. Alright. Aircon ni pun sejuk korang. Memang sejuk gila. Alright. Lepas tu ni tengok. Owner dia siap pasang lagi ni. Apa ni? Ini ambient light. Memang nice gila saya cakap dengan korang. Nampak padu gila. Okay, siap tukar ni. Carbon fiber semua. Alright. Sekejap. Saya nak buka ni. Bahagian dia gila. Okay. Untuk spek ni korang nampak dia didatangi dengan leather. Okay, korang tak perlu pakai apa. Korang tinggal lap sahab. Alright. Saya bawa korang pergi tengok belakang pula. Okay, ni bahagian belakang dia. Bahagian belakang dia macam biasalah. Ini sedan. Korang nak expect apa? Okay. Belakang-belakang dia pun tak ada sempit mana. Memang agak luas juga. Untuk korang yang besar, kaki panjang ke, tinggi nak duduk pun okey lah. Tak ada masalah untuk korang. Okay. Cuma yang tak okey bagi saya sini, seat dia ni. Sebab seat dia macam menegak sedikit. Agak sedikit sakit belakang lah kalau korang duduk belakang. Okay, kita tengok pula bonnet dia. Tengok. Spoiler dia ni. Kau tengok spoiler dia ni. Memang cantik gila. Nice. Okay. Memang betul-betul premium saya cakap dengan korang. Okay. Tengok pula dia punya capacity ni. Tengok ni. Dalaman dia pun dia memang agak besar. Ya, nak letak barang tak ada masalah untuk korang. Memang padu gila. Tengok belakang ni. Biasa kita nampak exhaust satu kan. Tapi ni exhaust double twin lagi korang. Memang nice gila BMW ni. Okay. Alright. Macam saya cakap, kalau korang dapat BMW ni, korang tak perlu tukar apa lagi. Korang tak perlu nak make up ke apa semua kan. Sebab semua dah memang komplit dah. Owner dah siap pasang. Okay. Korang tengok side mirror dia ni memang cantik gila. Macam Batman saya cakap. Macam Batman. Okay. Untuk harga dia ni korang boleh dapat harga yang
berbaloi lah bagi saya. Okay. Alright. Kalau korang nak bulanan lagi rendah, macam biasa korang boleh letak depo 10% ataupun 20%. So mungkin bulanan korang akan jadi rendah. Alright. So apa-apa kalau korang berminat, korang boleh PM kita sekarang, sementara stok masih ada. Okay. Kalau korang dapat ni, memang betul-betul saya cakap tak perlu modify apa semua dah. Kalau korang nak tukar sporing pun boleh. Itu je. Yang lain korang tak perlu nak tambah apa-apa, sebab owner dia dah siap pasang. Okay. Berminat cepat PM kita sekarang. Bye. Assalamualaikum.